Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah telah mencadangkan agar wakil rakyat, terutamanya yang berkhidmat di Selangor, menetap berhampiran dengan ladang ternakan babi di Tanjung Sepat, Kuala Langat. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Istana Selangor hari ini, Sultan Sharafuddin menyatakan bahawa baginda amat mengambil berat tentang keputusan kerajaan negeri yang membenarkan operasi penternakan babi di kawasan tersebut sebelum pemindahan ke Bukit Tagar yang dijadualkan pada tahun 2030. Berikutan keputusan ini, baginda meluahkan rasa sangat duka cita dan tidak setuju dengan perancangan tersebut, terutamanya dengan kemungkinan wujudnya pembangunan penternakan babi secara besar-besaran yang bertujuan untuk ekspor ke luar negara, titah baginda. Sultan Sharafuddin juga menegaskan bahawa Istana Pantai Bahagia yang merupakan kediaman baginda turut terletak di kawasan Kuala Langat. Baginda berkata, beliau sendiri telah merasai dan menyaksikan kesan pencemaran bau yang berpunca dari aktiviti penternakan babi di kawasan tersebut. Justeru adalah tidak wajar untuk isu yang telah berlarutan lebih dari 10 tahun ini dibiarkan berlarutan, apatah lagi jika ia berkembang ke skala yang lebih besar, titah baginda lagi. Sebagai langkah penyelesaian, Sultan Sharafuddin mencadangkan agar wakil-wakil rakyat di Selangor tinggal berhampiran dengan kawasan penternakan babi tersebut di Kuala Langat, supaya mereka dapat merasai sendiri pengalaman yang dihadapi oleh penduduk setempat. Sementara itu, Pemuda PAS Selangor turut menyatakan sokongan terhadap titah Sultan Sharafuddin. Ketua Pemuda PAS Selangor, Mohamed Sukri Omar menyatakan bahawa kebimbangan Sultan Selangor terhadap kesan penternakan babi ini terhadap alam sekitar, kesihatan awam dan keharmonian masyarakat adalah sangat berasas.